Jangan tunggu hidup jadi mudah. Kadang, kita terlalu sibuk tunggu hidup jadi sempurna. Baru nak mula berubah. Tunggu ada duit, baru nak berniaga. Tunggu confident, baru nak bercakap. Tunggu hebat, baru nak bermula. Sedangkan realitinya, orang berjaya bukan sebab hidup mereka senang. Mereka berjaya sebab mereka bergerak. Walaupun takut, walaupun penat, walaupun orang tak percaya. Dengar sini. Tidak semua orang akan faham perjalanan kau dan itu normal. Ada yang akan gelakkan impian kau. Ada yang akan pertikaikan usaha kau. Malah, kadang orang paling dekat dengan kita sendiri pun tak nampak potensi kita. Tapi, satu benda kau kena ingat. Burung helang tak terbang rendah untuk dapatkan pengiktirafan ayam. Kau tak perlukan semua orang percaya pada kau. Kau cuma perlukan satu versi diri kau yang tak menyerah. Sebab hidup ini bukan perlumbaan siapa paling cepat, tapi siapa paling tahan. Orang biasa berhenti bila penat. Orang luar biasa rehat sekejap, kemudian sambung balik. Hari ini mungkin kau jatuh, mungkin gagal, mungkin rasa kosong. Tapi percayalah, kadang Allah kosongkan tangan kita supaya kita berhenti pegang benda yang salah. Dan kadang Allah lambatkan perjalanan kita supaya kita jadi lebih kuat bila sampai nanti. Jadi, jangan takut bermula kecil. Konten pertama kau mungkin cringe. Bisnes pertama mungkin gagal. Video pertama mungkin tak viral. Tapi semua orang hebat pernah jadi beginner. Yang bezakan mereka dengan orang lain ialah mereka tak berhenti. Satu hari nanti, kau akan pandang semula semua struggle ini. Dan kau akan senyum sambil cakap, nasib baik aku tak give up dulu. Kerana masa depan kau sedang tunggu versi terbaik diri kau untuk muncul. Dan versi itu bermula hari ini.